Terus je, ya Rumah Batu. Silakan, Yang Amat. Terima kasih Puan Yang di-Pertua untuk bagi batu bahagian dalam ucapan ini dan tahniah kepada PAC untuk memberikan laporan ini kepada Ahli Parlimen, Dewan Yang Mulia ini, dan juga ini adalah satu-satu topik hangat berkaitan insurans, policy ataupun charge perubatan. Saya nampak banyak anggota-anggota Ahli Parlimen memang aktif kritik berkaitan dengan kenaikan insurans ini. Puan Yang di-Pertua, saya ingin mulakan dengan satu pendirian yang jelas. Rakyat tidak mempertikaikan keperluan industri yang kekal mampan. Kita memahami kos rawatan semakin meningkat dan inflasi perubatan memberi tekanan kepada keseluruhan sistem. Namun pada masa yang sama, rakyat berhak mempersoalkan mengapa mereka semakin menjadi penyerap terakhir kepada setiap kenaikan kos dalam sistem. Kalau kita lihat realitinya, ia sangat mudah. Apabila kos rawatan meningkat, premium meningkat. Apabila premium meningkat, rakyat membayar lebih. Dan apabila berlaku pelarasan dalam sistem, akhirnya rakyat juga yang menanggungnya. Sebab itu rakyat bertanya sama ada beban ini benar-benar dikongsi secara adil atau hanya dipindahkan kepada pemegang polisi semata-mata. Puan Yang di-Pertua, apa yang membimbangkan saya bukan sekadar kenaikan premium, tetapi kemampuan rakyat untuk terus kekal dilindungi. Ramai yang mengambil polisi ketika mereka masih muda, sihat dan mampu. Mereka membayar selama 10 tahun, 15 tahun dan ada yang sehingga 20 tahun. Mereka percaya apabila musibah datang perlindungan, itu akan membantu mereka. Tetapi realitinya hari ini, apabila usia meningkat dan risiko kesihatan bertambah, premium juga naik dengan ketara. Akhirnya ada yang mengurangkan perlindungan, menukar pelan kepada yang lebih rendah dan juga ada yang membatalkan polisi sepenuhnya. Jika seseorang tidak lagi mampu mengekalkan perlindungan ketika mereka paling memerlukannya, maka kita perlu bertanya sama ada sistem ini masih mencapai tujuan asalnya. Isu ini juga lebih berat bagi golongan warga emas dan pesara. Ini kumpulan yang paling terdedah. Pendapatan mereka tidak lagi meningkat tetapi risiko kesihatan meningkat. Ada yang bergantung kepada pencen simpanan, pesaraan atau bantuan keluarga. Bayangkan, seseorang yang telah membayar premium selama 15 atau 20 tahun kemudian, apabila masuki usia persaraan dan benar-benar memerlukan perlindungan tersebut, premium yang dikenakan pula meningkat ke tahap yang sukar ditanggung. Persoalannya, sama ada sistem kita benar-benar melindungi golongan yang paling memerlukan atau hanya berfungsi ketika seseorang itu masih muda dan sihat. Saya juga ingin membangkitkan satu perkara yang telah disampaikan kepada saya oleh beberapa pemegang polisi. Ada aduan bahawa selepas mereka menggunakan perlindungan insurans untuk rawatan hospital, premium mereka meningkat dengan ketara. Saya tidak menuduh mana-mana syarikat dan saya tidak mengatakan perkara ini berlaku secara meluas, tetapi perkara ini memerlukan penjelasan yang jelas. Soalan dia mudah. Adakah pengguna manfaat oleh pegangan polisi boleh memberi kesan kepada premium mereka selepas itu? Jika ya, sejauh mana kesannya dan adakah perkara ini diterangkan secara jelas semasa polisi dijual kepada mereka? Kerana dari sudut rakyat yang sangat mudah, ia sangat mudah. Jika saya sudah bayar bertahun-tahun, mengapa apabila saya mengguna perlindungan itu, saya kemudian perlu bayar lebih? Ini memerlukan jawapan yang telus supaya keyakinan rakyat tidak terjejas. Saya juga ingin membawa satu kes yang menyentuh soal keadilan kepada pengguna. Ada pemegang polisi lama yang gagal membayar premium untuk tempoh kira-kira 15 bulan. Polisi itu tidak ditamatkan dan perlindungan diteruskan oleh kerana polisi mereka sudah lama. Namun apabila tunggakan ini dijelaskan, jumlah dikira berdasarkan kadar premium semasa yang lebih tinggi dan bukan pada kadar premium ketiga tunggakan itu berlaku. Jika ini benar, saya ingin bertanya apakah asas pengkiraan itu dan adakah pengguna dimaklumkan dengan jelas? Mengapa hutang yang berlaku pada masa lalu perlu dibayar berdasarkan harga hari ini? Saya berharap kerajaan dan juga BNM dan pihak industri dapat memberi penjelasan yang telus. Apa yang dibangkitkan hari ini bukan soal menentang industri tetapi soal keadilan kepada pengguna.
Rakyat tidak menolak keperluan industri untuk kekal mampan, tetapi kemampanan industri tidak boleh dicapai dengan menjadi rakyat sebagai penyerap terakhir kepada setiap kenaikan kos dalam sistem. Terima kasih, Puan Yang di-Pertua. Baiklah. Terima kasih Yang Amat Batu. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Tanjung Karang.